Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku try buat vlog pasal Action 5 Pro. Aku nak try dia punya stability. Aku try jogging lah. Okay. Kalau korang macam dengan aku yang memang dilema nak pilih antara tiga ni, Osmo Pocket 3, S Pro 2 ataupun Action 5 Pro, aku akan terangkan kenapa aku pilih Action 5 Pro berbanding yang dua tu. Mana tahu boleh tolong korang decide kan mana yang korang nak pilih. Sebab aku pun dulu gitu juga, dilema juga. Banyak juga aku tengok review macam mana dia punya stability, functionality, lepas tu harga, apa semua. Harga main peranan juga kan. Jadi aku akan terangkan sambil aku jogging, sambil korang tengok macam mana stability Action 5 Pro ni. Sebab aku pakai normal mode, memang aku takkan edit. Exposure aku setting auto, ISO aku manual lah. Lepas tu white balance pun aku letak manual. Aku pakai Kelvin 5600. Okay, jadi sambil lari tu, sambil aku test stability, aku pakai Rocksteady Plus. Aku nak tengok macam mana stability dia. Sambil lari, sambil aku share lah kenapa. Korang tengoklah view stability daripada Action 5 Pro straight off camera lah. Okay, jom. First, aku compare dengan Osmo Pocket 3. Kenapa aku pilih Action 5 Pro yang sensor lagi kecil, 1/3 kan. Tapi kalau tengok kualiti, tak jauh beza pun 1 inci dengan 1.3. So masing-masing boleh shoot 4K. Dan untuk keperluanku, selalu aku edit 1080 je. 4K tu kiranya kata orang bonus lah, bonus. Macam ini aku shoot 2.7K je. Kalau aku nak shoot 4K, sebab bagi aku macam tak ada keperluan aku untuk shoot kat situ. Lepas tu, aku perlukan kamera yang aku boleh letak kat mana-mana. Sangkut kat baju, aku boleh letak dekat dinding ke TV ke apa ke yang lasak. Macam Osmo Pocket 3, aku kena pegang. Aku kena pegang dia punya handle tu baru aku boleh rakam. Jadi masa aku shoot wedding, susah lah. So bila shoot wedding, aku kena pegang kamera. Jadi aku tak boleh lekat dekat mana-mana. Selalu bila aku shoot orang, okay, ni aku try kamera, aku tengok facing dia macam mana kan. Aku tak pakai normal, aku pakai normal mode, tak pakai vivid color pun. Jadi korang boleh tengok skin tone macam mana, stability dia kan. Memang aku lari area sini lah, restriction 6. Okay, balik topik. Untuk wedding, sebab aku beli vest dia tu, tapi tak sampai lagi. Kalau sampai aku boleh pakai untuk jogging kan. Jadi korang boleh tengok macam mana lekat dia, macam mana dekat baju. Apalah, korang tengok view penat. View masjid sealam. Selalu aku suka jogging sini, so ada masjid. Best tengok. Okay, aku nak buat konten POV. Lepas tu kalau orang langgar Action 5 Pro ni pun, dia melekat dekat body ku. Jadi aku tak risau sangat. Dia tak ada gimbal sebab dia ada, dalam dia ada ES je kan. Dia in body stabilization, elektronik lah, elektronik in body stabilization. Berbanding dengan gimbal Osmo Pocket 3, dia sama dengan Insta360 Pro S2. Kalau DJI Osmo Pocket 3 dengan ni, dia sama, lebih kurang je. Dia cuma beza sensor. Lepas tu Osmo Pocket Action 5 Pro ni, dia ada kelebihan, dia kena air pun tak ada apa. Dia 18 meter ke dalam air, dia okey lagi. Compare dengan Osmo Pocket 3, kalau hujan, aku kena ke tepi kandah. Memang aku tak boleh record. Sebab itu aku pilih Action 5 Pro. Lepas tu aku nak setting yang betul-betul kecil, yang senang masuk poket,
Kata orang, pakai phone boleh. Tapi bagi aku phone tu besar. Lepas tu phone tu, kalau aku habis bateri, sudah. Takut nanti ada emergency ke apa ke, orang susah mau call kan. Sebab itu aku invest pergi Action 5 Pro. Ui, semput jogging sambil bercakap ni. Gila Oh gila, semput. Aku cakap dulu. Okay. Kalau Osmo Pocket dia sama-sama boleh shoot di lock apa semua. Okay, compare dengan S Pro 2, Insta S Pro 2. Sebenarnya dua antara pilihan kulas ni, antara dua ni lah, Insta360 Pro S2 ataupun DJI Action 5 Pro. Sebab dua-dua ni menepati aku punya keperluan. Aku boleh shoot 4K, dia compact, aku boleh buat action dekat-dekat baju. Okay, kenapa aku pilih Action 5 Pro? First, aku sebagai videographer, aku perlukan footage yang kata orang raw, yang aku senang buat color grading. In case lah, contoh macam aku cakap tadi, ni sebagai aku punya backup body kan, backup lens. Kalau aku nak pakai, aku nak sync color dengan aku punya Sony, senang. Sebab dia raw, dia boleh shoot raw 10 bit color. Compare dengan S Pro tu, memang dia ada built-in preset dekat dalam. Dia ada built-in, dia ada Leica punya mood. Tapi kalau aku nak synckan color dengan aku punya footage yang wedding, dia agak susah lah nanti. Sebab dia nak boleh shoot raw. Okay, lepas tu dia tak ada 8, dia bukan 10 bit. Dia 8 bit. Macam Action 5 Pro ni dia 10 bit. Kalau yang nak tahu tu 10 bit, 8 bit apa semua tu, dia untuk color grading lah, lebih kepada color grading. Sebab aku wedding videographer kan. Jadi aku memang akan banyak buat color. Cantik masjid. Macam ni baru lawa. View masjid, aku jogging pula kan. Okay. Dia 10 bit color. Kalau buat color grading senang lah. Biarpun aku guna kamera A7C itu 8 bit je, tapi dia boleh, kata orang kalau nak synckan color tu tak susah lah. Sebab 10 bit sudah kan. Dia boleh shoot di raw, dia boleh shoot HLG 10 bit color. Kalau macam S Pro tu, aku tak boleh shoot 10 bit. Dia aku kena pakai built-in dia punya preset. Dia tak ada color raw. Dia normal mode je. Lepas tu dia, bila aku pakai untuk, dia besar sikit daripada Action 5 Pro. Macam aku cakap tadi, aku perlukan kamera yang betul-betul compact, yang senang aku nak bawa berlari, yang senang aku nak lekat dekat baju, yang tak berat bila aku pakai kan. Seolah-olah macam ni lah. Macam ni. DJI Mini tu, dia kecil je. Biarpun dia tak mengganggu aku punya kerja lah. Sebab kadang-kadang bila shoot wedding ni, dia memang huru-hara sikit. Nanti aku share macam dengan kamu macam mana aku buat shoot wedding. Di situ kamu boleh tengoklah macam mana huru-hara dia shoot wedding ni kan. Lepas tu lagi satu, compare tiga-tiga ni, sebenarnya harga Action 5 Pro ni lagi murah. Sebab aku beli time promo, aku beli standard je. Aku beli standard combo lah. Aku tak pakai adventure kit. Time aku beli tu dia 1,500. Promo. Memang promo lah, murah lah. 1,500 compare dengan tak ada promo, dia 1,758. Time tak ada promo. Jadi aku memang tunggu promo. Aku cakap antara dua ni, S Pro 2 ataupun DJI Action 5 Pro ni, mana murah, itu aku ambil. Sekali tengok Action 5 Pro lagi murah, jadi aku belilah Action 5 Pro. Lagipun kalau compare dengan segi ketahanan bateri, kalau kau shoot yang Full HD kan, dia boleh shoot sampai 4 jam Action 5 Pro. Compare dengan Insta360, dia boleh shoot 2 jam lebih je, ataupun sejam lebih. Kalau shoot 4K, memang lagi kejap lah. Okay, tengok ni view dia lawa ni, lawa view. Okay, ni aku tengah jalan je, kita lari sikit. Okay, yes.
Biasalah jogging kan. Jogging kejap-kejap. Bagi buang-buang sikit lemak-lemak, demam lah. Lagi satu, kalau kamu jogging, ini pesanan masyarakat lah. Kalau jogging jangan sombong lah. Bukan sombong apa. Kalau perempuan tu faham lah. Tapi kalau lelaki jumpa tu, angkat-angkat tangan lah. Senyum dengan orang kan. Jumpa jogging sama-sama. Lebih-lebih kalau kamu jogging dekat dalam hutan ke apa, kita tak tahu apa yang berlaku kan. Jumpa sama-sama runner, angkat tangan, senyum. Tak susah pun. Dia tegur atau nak tegur tu, dia pulang lah kan. Yang penting kita tegur dulu. Tak rugi pun kau tegur. Sekurang-kurangnya, kalau apa-apa jadi, mana tahu dia tolong. Tak payah sombong lah kalau runner sama runner ni. Biarpun aku bukan runner lah, aku ni jogging pun, kalau aku tak ada job Sabtu Ahad je, ataupun malam, kalau aku rasa macam betul-betul mau buang keringat, mau buang peluh, buang lemak, baru aku jogging. Kalau kamu mau ada tahu apa-apa pasal DJI Action 5 Pro ni, komen, nanti aku try share lah apa yang aku tahu. Kalau Insta S Pro 2 tu, aku tengok best juga color dia. Kalau Insta Pro S2 tu, kalau yang jenis yang malas buat color grading, kalau yang nak pakai terus atau kamera terus upload apa semua untuk content creator, itu yang sesuai lah. Kau buat vlog pun kau tak buat banyak color, upload terus pakai, senang. Tapi kalau yang jenis yang buat color grading ni, aku suggest beli DJI Action 5 Pro lah. Senang sikit. Lepas tu, aku beli Action 5 Pro ni, senang aku nak pakai jogging, aku nak buat konten. Kalau aku nak shoot profesional, aku ada kamera. Sebab itu aku tak beli Action 3 Pro. Osmo Pocket 3. Sebab kalau aku nak betul-betul macam shoot cafe, contoh orang bayar aku shoot cafe ke, shoot baju ke, aku akan pakai aku punya kamera lah untuk stability yang lagi cantik kan, yang lagi proper. Macam Action 5 Pro ni, aku pakai sekadar untuk buat backup, terus sekadar buat konten. So aku perlukan kamera yang betul-betul compact, yang senang aku nak bawa. Macam phone ku, aku pakai Pixel 6 je. Pixel 6 tu, kamera dia kalau untuk foto okey lah. Kalau untuk video dia kurang sikit. Jadi macam aku tak berapa pentingkan pun asal telefon. Aku asal ada telefon okey sudah. Aku lebih kepada macam barang-barang kamera. Kalau orang racun aku barang kamera ni, aku susah mau tahan sikit. Video ni panjang, tapi kalau kamu boleh layan sampai habis, aku memang betul-betul respect lah. Nanti aku share pula. Ini aku pakai Rocksteady. Nanti aku pakai yang normal mode, yang tak ada gimbal dia. Macam mana dia punya gegar. Bising bhai. Aku tak tahu lah audio aku macam mana. Silap-silap hancur ni aku punya audio. Inilah laluan aku jogging selalu. Cantik kan view kan. Aku nak suka jogging di taman. Sebab ramai sangat orang. Sama aku suka jogging sendiri-sendiri. Sebab kalau aku jogging sendiri ni, senangnya aku nak berhenti senang, aku nak jogging senang. Kalau ikut orang ni, nak berhenti kan ada berhenti sama-sama, jogging kena jogging sama-sama. Kalau dibuatnya aku jogging time aku semput, susah lah aku. Sudah aku bukan aktif, memang jogging. Aku jogging pun santai-santai je. Macam ada orang kejar-kejar pace 2 lah, pace 5 lah. Macam aku jogging asal untuk kesihatan je. Asal aku rasa aku boleh jogging, buang-buang lemak, kasih badan sihat sikit, okey lah. Tak ada yang nak kejar-kejar pace, nak kejar fit, tak ada lah. Biarpun lemak aku lambat berkurang, sekurang-kurangnya badan sihat, okey lah. Syukur Alhamdulillah lah kan. Sebab kesihatan ni antara yang paling mahal mau dicari.
ada insurans macam mana pun, kalau tak sihat susah juga. Insurans tu backup plan lah. Biarpun insurans sekarang makin mahal lah. Okay, aku stop kejap, nanti aku share dengan kamu. Kalau yang pakai Rocksteady tak tahan, semput betul, kena rehat. Okay, ini aku try shoot normal mode, tak ada gimbal apa semua. Memang aku tengok footage pun memang teruk gila sudah ni aku tengok ni. Memang kata orang tak boleh pakai. Dia gegar sini sana. Padahal aku tengah jalan, belum lagi lari. Kalau lari ni lagi hauk ni. Okay, aku tukar pula pergi mode Rocksteady. Yang ini normal mode tu, yang tak ada pakai gimbal apa semua. Okay, ini aku pakai Rocksteady. Rocksteady ni ada crop sikit sebab dia nak pakai untuk stabilize footage tu kan. Dia ada crop sikit je. Tak macam Rocksteady Plus tu dia lagi crop lagi banyak. Okay, ini Rocksteady Plus. Dia memang akan lagi stable lah. Dia nama pun Plus kan. Macam mana? Setakat ni footage okay ke? Ini Rocksteady Plus kalau kamera depan. Dia ada lens, dia ada standard. Kalau standard tu dia tak ada macam distort lah. Lepas tu ni wide. Ni aku pakai wide. Dia ada distort sikit. Kalau ultra wide tu dia lagi distort lah. Sebab itu aku tak suka pakai ultra wide. Aku suka pakai yang biasa, yang wide biasa kan. Kalau standard tu dia terlampau dekat dengan muka. Okay, ni time aku lari, letak kamera. Tapi kalau lari sini di Shah Alam ni, kena hati-hati. Sebab dekat tengah ada pokok. Tu. Nampak? Siapa yang lari sini tahulah, okay. Tengah-tengah tiba-tiba ada pokok. Aku pun tak tahu sebab apa. Tapi baguslah dia nak terbang. Orang-orangnya menjaga alam sekitar kan. Kalau semua mau terbang, susah juga kan. Kalau semua mau berdiri bangunan, nanti budak-budak nanti tak kenal pokok tu macam mana. Pokok ni macam mana kan. Lebih-lebih sekarang banyak AI lagi. Selalunya aku jogging dalam 5 km lah sampai rumah. Dari rumah, pusing Mahkamah, Plaza Masalah apa semua tu. Sampai rumah aku balik dekat taman tu, 400 sebelum sampai rumah lah. 5 km. Selalu jogging begitu sekejap lah. Mau lebih-lebih, dah larat. Sebab aku pun bukan jogging selalu. Kalau time tak ada job, aku jogging lah. Macam ini hari kan tak ada job kan. Petang jogging lah kan. Cuaca pun cantik. Action 5 Pro pula ada. Boleh review. Kalau kamu mau tahu apa-apa, kasih tahu komen di bawah. Nanti aku try share apa yang aku tahu. Kalau kamu mau minta tolong pilihkan pun boleh. Minta tolong belikan pun boleh. Aku okay cakap. No problem. Kamu DM aku punya IG. Ataupun komen dekat bawah YouTube channel aku ni. Okay, nanti aku share. Kalau boleh korang subscribe. Like, share pun okay cakap. Sekurangnya banyak tinggi engagement kan. Memang aku lari tepi-tepi jalan lah. Tapi aku taklah dekat jalan-jalan tengah. Aku selalu dekat laluan ni lah. Berjalan kaki ni. Jogging sini. Sana kosong je jalan ni. Tak banyak orang pun. Selalunya kalau orang jogging pergi taman. Ada orang jogging di rumah. Jogging di rumah. Maraton tengok TV. Macam aku jogging tepi-tepi gini je. Sebab itu aku suka duduk section 6. Ramai orang tanya kenapa aku duduk section 6. Kenapa nak pindah? Pindahlah rumah lain. Buat apa aku pindah kalau suasana aku dapat begini kan? Tenang. Dekat dengan sekolah anakku. Masjid dekat. Bila aku jogging pun sunyi, senyap, rasa tenang. Tak serabut. Santai je. View cantik, pokok-pokok banyak. Dia bukan kosong yang menakutkan. Dia kosong yang menenangkan. Ada kafe. Hujung tu ada kafe. Hujung sana ada kafe. Kedai kopi. Kopi bawah pokok nama dia. Nanti ada masa aku review lah pokok kopi tu. Kalau dia bagi izin lah. Sama aku bila aku nak
share tempat orang ni, aku akan minta izin dulu. Minta izin, boleh tak shoot? Sebab aku nak maulah bila aku shoot tu, diorang macam tak sedap, tak suka kan. Sebab ada orang, dia pentingkan privacy. Jadi aku nak maulah kacau privacy orang. Bila nak shoot ni, kena tanyalah tuan rumah, boleh tak shoot? Minta izin dulu. Lepas tu nak share. Sekurang-kurangnya kalau dia izinkan, baguslah. Boleh promote kedai je. Kalau dia izin, tak payahlah shoot. Kau buat saya lah Insta story. Sebab bila shoot proper review kedai apa semua ni, yang betul kita boleh macam personalkan sebab kita sudah bayar. Dia macam tak syok lah. Okay. Okay, aku jalan untuk ambil nafas. Tak boleh terus duduk lah. Sebab baru jogging kan. Tak bagus kalau macam terus duduk. Nanti kau punya jantung dari pam laju tiba-tiba terus stop begitu kan. Lagi laju dia bila kau duduk. Jadi kena bagi dia slow and steady, dia bagi rehat, bagi cooling down apa semua, baru cantik. Tapi setakat ini aku pakai Action 5 Pro ni best lah. Senang aku nak pegang. Kualiti dia best. Jadi korang kalau macam ada nak tahu apa-apa, nak aku review apa-apa, bagi tahulah, aku share. Apa yang aku tahu aku share. Bukan aku cakap aku tahu semua. Kalau yang aku tahu, aku share. Kalau aku tak tahu, aku nak share lah. So, buat apa aku share? Aku nak tahu kan. Aku pun masih juga belajar kan. Share apa yang aku tahu sekejap lah. Kalau kamu ada mau tahu, share sekejap. Komen sekejap. Nanti aku tolong. Apa yang boleh tolong, aku tolong. Kalau tak boleh tolong, minta maaf. So, aku pun tak tahu semua benda. Baru belajar juga. Okay. Jangan lupa nanti kamu like, subscribe, komen-komen kat di bawah. Sebab aku punya video banyak anda ada komen. Jadi kalau kamu komen tu lagi baguslah kan. Tinggilah sikit engagement. Sebab aku pun baru mau start buat YouTube content ni. Memang aku akan buat vlog. Selain aku buat wedding, aku akan share vlog, cafe-cafe. Sebab aku suka minum kopi. Jadi memang aku akan banyak review coffee shop lah. Tapi itu atas izin dorang. Kalau dorang jam izin untuk aku share. Kalau tidak, aku takkan share. Like, subscribe aku je channel. Komen kalau ada nak tahu apa-apa. Terima kasih.